Korang pernah dengar cerita pasal lembaga hitam yang berkilat, licin dan hanya pakai seluar dalam tengah malam? Itu bukan hantu. Itu manusia. Itu orang minyak. Ini adalah ilmu hitam paling jijik dalam sejarah mistik Melayu. Orang minyak ni sebenarnya lelaki yang buat perjanjian dengan syaitan. Kenapa? Ada dua sebab. Pertama, untuk merompak sebab badan dia licin sampai orang pun susah nak tangkap. Tapi sebab kedua lagi ngeri, untuk sempurnakan ilmu hitam dia kena rosakkan anak dara sunti. Ada yang kata dia kena dapatkan 40 orang gadis dalam masa tertentu. Dia akan lumur satu badan dengan minyak khas yang dah dipuja. Minyak ni buat dia boleh tembus dinding, masuk ikut tingkap kecil dan buat mangsa dia pukau tak sedarkan diri. Jadi perempuan kat luar sana, kalau tiba-tiba tingkap bilik korang berbunyi tengah malam dan terbau bau minyak tengik, jangan tidur mati.